Bayangkan satu kerusi yang dikatakan aman untuk satu pihak, tiba-tiba berubah menjadi gelanggang pertarungan sengit. Kerusi itu ialah Dun Pintasan di Sabah. Siapa sangka, kerusi kecil ini kini menjadi medan utama antara dua kuasa besar, Barisan Nasional, BN, dan Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Apa yang berlaku dan mengapa ia penting? Mari kita telusuri bersama dengan fakta penuh, sejarah, dan sedikit analisis yang menarik untuk dibincangkan dalam konten YouTube. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Kali ini kita akan kupas satu berita panas bertajuk Dun Pintasan, isyarat awal pertarungan besar BN-GRS. Beberapa hari lalu, pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, mengesahkan bahawa BN akan meletakkan calon mereka daripada UMNO untuk bertanding di kerusi Dun Pintasan pada Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 PRN17. Ini berlaku hanya 3 hari selepas Presiden USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyatakan hasratnya untuk bertanding di kerusi sama, kerusi yang pada PRN16 beliau tewas kepada penyandang Datuk Fairuz Rendan dari Gagasan Rakyat, komponen GRS. Menurut laporan Sabah Gazette dan Astro Awani, dalam kerusi tersebut BN pada PRN16 tidak bertanding kerana memberi laluan kepada GRS sebagai sebahagian daripada persefahaman pakatan longgar antara kedua pihak. Tetapi kali ini keadaan berbeza. BN mahu kembali untuk merampas kerusi itu kerana menyifatkan kerusi ini mempunyai calon pengundi yang sebahagian besarnya adalah penyokong UMNO BN. Bagi GRS, kerusi tersebut bukanlah mudah untuk digagalkan. Fairuz Rendan adalah penyandang dan juga Ketua Pemuda Gagasan Rakyat, menunjukkan beliau bukan calang-calang calon. Sementara Pandikar yang merupakan Presiden USNO, salah satu komponen dalam GRS, memiliki hak untuk menawarkan dirinya dan bahkan mengharapkan keistimewaan untuk dipilih calon. Situasi ini menimbulkan ketegangan dalam GRS. Jika USNO Pandikar tidak diberikan kerusi, dikhawatiri mereka akan berpaling atau menyertai pihak lain. Sebagai contoh, selepas STAR dan SAPP meninggalkan GRS beberapa minggu lalu. Jadi kita menyaksikan kerusi pintasan secara literal menjadi sebahagian dari pertarungan antara BN dan GRS, dengan BN yang bersedia untuk masuk gelanggang dan GRS yang perlu membuat pilihan rumit di antara komponen mereka sendiri. Untuk gambaran lebih mendalam, mari kita letakkan dalam latar sejarah politik Sabah. Menurut Wikipedia, kerusi Dun Pintasan sebenarnya baru diwujudkan sebagai salah satu kerusi tambahan melalui deliniasi pada 2019. Sejak pilihan raya sebelumnya, pola kerusi dan aliansi di Sabah sering berubah. Komponen dalam GRS, hubungan BN-GRS dan juga bagaimana Parti Nasional berpadu atau bersaing dengan parti tempatan. Sebagai contoh, pada Mac 2024, BN Sabah melalui Bong Mokhtar menegaskan bahawa BN tidak akan bekerjasama dengan GRS dalam situasi tertentu. Apa yang berlaku hari ini, BN kembali bertanding, boleh dilihat sebagai cerminan perubahan strategi bahawa kerusi yang dahulu sedia untuk salah satu pihak kini dilihat sebagai rebutan strategik. Bagi BN, mengambil balik kerusi yang pernah mereka bantu atau beri laluan adalah langkah simbolik menunjukkan keinginan untuk memperkukuh sokongan akar umbi di Sabah. Bagi GRS pula, ia menjadi ujian kesetiaan dan kebolehan mengurus komponen berbilang parti yang kadangkala mempunyai kepentingan sendiri. Dari sudut analisis, ada beberapa persoalan menarik yang boleh kita ulas dan alihkan untuk perbincangan YouTube. 1. Bagaimana pengundi akar umbi di kerusi seperti Pintasan melihat perubahan calon parti ini? Apakah mereka lebih terikat kepada individu, parti atau aliansi? 2. Apakah tindakan BN untuk menyerang kerusi yang sebelum ini diberikan laluan kepada rakannya GRS akan menyebabkan implikasi ke amanah politik dan persefahaman dalam koalisi? 3. Adakah strategi GRS untuk mengekalkan komponen seperti USNO dan Pandikar akan memperkuat atau melemahkan mereka? Jika wujud konflik dalaman, apakah kesannya kepada pilihan raya? 4. Sebagai perbandingan sejarah, di negeri-negeri lain di Malaysia, adakah wujud situasi di mana satu kerusi dianggap sebagai medan pembuktian
antara dua gabungan besar dengan komponen kecil dalam gabungan itu menjadi tukang lihat? Contoh ini membantu audiens memahami pola politik ini dalam skala lebih besar. 5. Bagaimana peranan pihak ketiga atau rakan sekutu seperti Pakatan Harapan Sabah diposisikan dalam situasi ini ketika BN dan GRS yang pada hari ini saling bertarung tetapi pada masa lain mungkin menjadi sekutu. Sejarah Sabah sendiri menunjukkan bahawa aliansi politik sering berubah. Contohnya GRS, warisan BN, UMNO, USNO dan lain-lain. Pergeseran ini bukan sahaja tertumpu pada ideologi tetapi juga pada pertimbangan kerusi dan kuasa. Maka kerusi macam pintasan boleh jadi barometer kepada trend lebih luas. Pemilihan calon bukan sekadar soal menang kalah tetapi juga soal siapa bertanding dan siapa di belakang mereka. Sebagai penutup, kami ingin mengajak anda untuk berfikir dan komen. Jadi apabila anda mendengar berita bahawa BN akan bertanding di Dun Pintasan, jangan anggap perkara ini biasa. Sebaliknya, ia mencerminkan satu strategi politik yang lebih besar. Kuasa tak hanya sertakan parti, tetapi juga pengaruh akar umbi, konflik dalaman dan sejarah koalisi yang pelik. Untuk anda sebagai penonton, apa yang paling menarik? Adakah kerusi seperti ini akan ditentukan oleh pakatan atau oleh kubu akar umbi yang setia kepada satu individu parti? Apakah maksudnya untuk masa depan politik Sabah jika BN benar-benar menawan semula kerusi yang sebelum ini dilihat rakannya? Kami ingin tahu pendapat anda. Tinggalkan komen di bawah. Apa yang anda rasa akan berlaku di Pintasan? Dan kenapa kerusi kecil ini menurut anda punya makna besar seperti ini? Ketahuilah bahawa ini bukan sekadar soal satu kerusi tetapi cerminan kepada percaturan lebih besar dalam politik Sabah. Siapa yang akan menang belum pasti, tetapi yang pasti, pertembungan ini akan menjadi penanda arah bagi masa depan politik negeri itu. Bagaimana pula pandangan anda? Adakah kerusi kecil seperti Pintasan mampu menggoncang peta politik Sabah? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk mengikuti lebih banyak analisis politik seperti ini, dari isu kecil yang membawa makna besar hingga persoalan kuasa yang membentuk masa depan negara. Sekian sahaja untuk perkongsian kita kali ini. Marilah kita bersama-sama menjadi rakyat Malaysia yang bijak menilai dan berfikir dalam menentukan arah masa depan negara tercinta ini. Teruskan mengikuti perkembangan semasa dengan minda yang terbuka dan hati yang matang. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.